Hai, bersama saya Coach Firas, Jurulatih Kecergasan anda. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana pendekatan Motivational Communication Protocol ataupun MCP dapat membantu dalam komunikasi dan juga motivasi klien semasa dalam latihan. Saya bersama klien saya, Irfan, dan hari ini kami akan melalui 4 komponen MCP. Let's go! Irfan, macam mana hari ni? Awak ada rasa penat ataupun stres bekerja? Hari ni saya rasa letih lah coach. Mungkin sebab kerja lebih kot. Okey, kalau macam tu kita akan kurangkan intensiti ke kadar yang sederhana. Kita hanya fokuskan kepada teknik pernafasan dan juga teknik postur yang betul. Yang penting kita perlukan konsistensi bersama. Irfan, awak perlu rendahkan sedikit punggung awak, pastikan dalam garis lurus. Okey, bagus. Sedikit sahaja lagi. Kawal pernafasan lagi 30 saat. Irfan, kita dah 2 minggu dalam program ni. Apa cabaran terbesar awak setakat 2 minggu program? Saya susah lah coach nak kekalkan jadual terutamanya waktu kerja saya. Oh, jadi kalau macam tu, mulai minggu depan, kita boleh cuba awalkan sesi latihan kita pada awal pagi lagi. Dan saya akan hantarkan mesej motivasi malam sebelumnya. Dengar macam idea yang bernas tak? Ya, itu boleh bantu saya lebih. Saya lebih bersedia coach. Hebat. Saya suka macam ni. Awak terbuka untuk cari jalan penyelesaian. So, kita dah selesai sesi kita pada hari ini. Awak telah buat dengan sangat bagus. Walaupun awak penat bekerja, tapi awak dapat memberikan 100% dalam sesi kita kali ini. Itu menunjukkan yang awak ni ada disiplin dan juga konsistensi yang sangat bagus. Okey, terima kasih coach. Saya harap awak dapat mengekalkan momentum ini sebab kita telah berada di jalan yang betul untuk mencapai matlamat awak. Jadi, itulah bagaimana Motivational Communication Protocol dapat bantu dalam membina komunikasi dua hala antara jurulatih dan juga klien. Pendekatan ini bukan sahaja dapat mengekalkan motivasi klien, malah dapat meningkatkan konsistensi mereka untuk meneruskan tujuan mereka untuk mencapai matlamat kecergasan mereka. Terima kasih kerana menonton.